Rasa macam like hampa sikit lah kot. Tapi kalau untuk korang cuba, bolehlah try. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Penuh dengan cheese ni, tak tahu korang nampak ke tak? Nampak? Mon Mukbang Channel, dung-dung-dung. Orang kata affordable. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dung-dung-dung. So siapa je boleh tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. So hari ni aku nak makan apa? Aku nak makan lagi produk yang sama, iaitu produk UFO daripada jenama Nissin. Dekat depan mata korang ada 3 jenis, iaitu produk truffle carbonara. Lepas tu kita ada Osaka takoyaki, and last kita ada black pepper crab. Sebenarnya ada 4 preset dan satu lagi aku dah buat. Hari ni kita nak updatekan lah video-video yang lain. So aku akan makan benda ni, tapi kita akan makan secara berasingan lah. Sebab satu paket ni kita akan buat satu video. Kenapa aku nak buat macam itu? Sebab aku nak kurangkan video ni panjang. And satu lagi, kita nak banyakkan konten dalam YouTube aku ni. Kalau boleh biarlah tahun ni aku dapat monetize lagi. So jom tengok aku makan. Hari ni aku nak makan apa? Aku nak makan yang ini, produk UFO black pepper crab. So jom kita try produk. So we need to open. So bila kita buka, dalam ni ada 1, 2, ada 2 je perencah. So kena tunggulah benda ni sampai dia mengembang ataupun dah empuk, orang kata Maggi dia. A few moments later. Okay, nampak gaya macam dah empuk dah. So kita boleh toastkan ni dia. Kita kena open belah depan ni Kita buka sikit je. Okay, kecil je gitu lah. Kita akan buka dengan buang air dia. Tengok cara kita buat macam mana. Kalau mangkuk je, sekorang tuang je. So dia akan tapis lah air-air ni, dia akan keluarkan. Tinggallah Maggi dia kosong dalam tu. Okay, nice. Kita boleh buka lah terus. Dah boleh lah kita tuang dia punya perencah. Okay, bismillah. Dia ada minyak. First kita tuang minyak dia. Lepas tu kita tuang dia punya pati ni, ataupun dia punya perencah. So let's go started. Okay, siap. So alamak, tumpah lagi. Kita akan gaulkan lah benda ni. Okay geng, boleh tengok Maggi dia. Sedap bau dia. Sekejap, aku tak nak makan benda ni. So jom try. So kita makan bismillahirrahmanirrahim. Aku dah makan, tapi aku tak nak gambarkan rasa macam mana. Sebab rasa dia pelik sikit bagi aku. Aku tak tahu rasa macam mana. Tapi boleh kot aku rasa. Sedap je kot. Ingatkan macam berkata black pepper carbonara ni, terasa lah dia punya kepekatan black pepper dia. Tapi macam dia macam rasa hambar sikit lah bagi aku. Dia cakap rasa ketam pun tak ada. Dia cuma rasa macam rasa pedas-pedas tu ada sikit. Tapi rasa macam motor masin gitu je lah, tak ada rasa benda lain. Dah makan. So macam mana nak cakap. Aku dia rasa dia kurang sikit lah. Dia tak macam yang sebelum ni aku makan.
Itulah aku cakap. And dia rasa macam like hampa sikit lah kot. Tapi kalau untuk korang cuba, bolehlah try Mergi UFO ni perisa black pepper crab. So korang setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Jangan lupa juga untuk turn on notification dapatkan update di terkini tentang konten aku. Kalau boleh biar dari ucapkan sampai mana sampai 7 bulan. So itulah aku rasa setakat ni je. Assalamualaikum semua and bye.